buah dah putus kan. Apa ikut mana dekat Sungai Koyan. Ada pun orang datang ambil buluh kat sini. Oh. Ha? Korang? Tak dua. Mancing? Pergi belakang. Oh, ya dah tak ada orang. Dah. Tak ada orang. Orang tu. Tak ada orang terus sini Oh. Kedai-kedai ni pun dah abandon lah, terbiar lah. Waktu kereta dulu ni agak meriah kat sini. Tapi ada signboard baru saya tengok. Tandas pun dah tak boleh guna dah. Ni ada nampak macam surau ni dicat baru surau ni. Tapi tak ada orang guna lah. Tandas tak boleh guna, tempat nak guna surau. Surau. Oh, dah tak boleh guna dah surau. Cat baru. Sayang tempat ni tak dijaga dengan baik. Okey, assalamualaikum dan berjumpa lagi kat channel Abang Edi. Macam biasalah dalam semua sharing kali ni kita ada di Taman Rekreasi Sungai Yu dekat Kuala Lipis Waktu ketika dulu lokasi ni memang popular lah untuk pengunjung-pengunjung yang mana daripada Kelantan ataupun daripada KL untuk kemari dan boleh terlihat di sini melalui jalan lama sebelum ada jalan baru sekarang ni dulu dalam tahun 90-an, tahun 2000 tempat ni sangat ramai orang lah saya tengok masa tu. Saya beberapa kali singgah pada waktu tu. Orang mandi-mandi kat sini semua, ada kedai makan apa semua tapi sekarang kawasan ni dah sendu tak ada orang, tak ada pengunjung yang singgah, mungkin kerana agak leceh sikit nak ke mari daripada sana kan, dalam besar tu. Lepas tu kalau dulu sebelum naik ke bukit yang tinggi di jalan lama ni, diorang akan singgah kat sini dulu untuk mandi-mandi sebelum meneruskan perjalanan. Begitu juga daripada Kuala Lumpur akan singgah di sini untuk berehat, lepas lalu bukit tinggi satu tiga juga sebelum ada jalan besar ni, jalan baru, jalan yang lama ni kena naik bukit tinggi. Okey, sekarang ni keadaan dia macam ni. Itu masih lagi dengan ayam bisik dan cantik lah mana, tapi tak ada orang. Itu dia. Ya, okey. Ni suasana dia sekarang, air masih lagi jernih tengok. Ini pun bagus. Ada lagi tempat yang untuk gantung mandi, terjun ke sungai ni suasana dia lah sekarang ni kat Sungai Yu ni. Ada juga yang berkunjung ke sini ni, masih ada kesan-kesan bersih dan sebagainya. Tak mancing ada kat sana. Dulu sebelah sana tu ada kedai makan tempat makan, ada tandas masih lagi. Ada yang jaga mungkin, tapi tak ada pengunjung lah sekarang ni. Okey, sampai ke sini dulu kita buat tinjauan kat sini. Tu jalan lama lah kalau tuan-tuan tengok. Jalan lama, atas sana jalan baru. Tu dia.